Hai, Assalamualaikum. Welcome back. Hari ni day 2. Kita nak pergi jalan-jalan. Tengok kat mana sekejap lagi. Jadi ini adalah hotel kita. Ni lobby hotel lah. Jadi bilik kita ni. Dia besar pas sikit. Ni bilik family room. Jadi ada 2 double decker, 1 queen bed. Ni dia punya bilik air. Luas juga. Jom kita keluar. Assalamualaikum, good morning. Hari ni day 2. Kita nak ke Gyeongbokgung Palace pagi ni. Tengok ni cuaca pagi di Myeongdong. Pagi ni sejuk tau. -11 pagi ni. Let's go. Kat sini hari-hari kita pakai ni Naver Map. Ini kita nak pergi Gyeongbokgung. Ni cara korang nak pakai maps ni. Korang boleh tengok next station tu Chongmoro. Jadi kejap lagi kita cari train yang menghala ke Chongmoro. Kalau korang kat Korea, korang mesti stay dekat belah kanan. Sebab nanti yang mana nak laju, dia akan lalu ikut kiri. Okay, korang tengok sini Chongmoro. Sini dia menghala ke Chongmoro. So jom kita pergi right, 1 stop ke Chongmoro. And then kita tukar ke line 3 Chongmoro. Sekarang kita nak transfer ke line 3. Kita kena cari ni Uljiro. Jom kita pergi. Ni Uljiro, dah sampai dah. Masuk sini. Four stops. Okay, kita sudah sampai di Gyeongbokgung Palace punya station. So enjoy view. Station ni memang cantik sangat. Tengok unique station Gyeongbokgung. Oh. Okay, kita dah sampai di Gyeongbokgung Palace. Pagi ni ada perarakan diraja. Ngam-ngam, kita sampai pukul 10. Boleh terus tengok ni. Oh!
changing kat ceremony. Jadi sekarang saya nak pergi beli tiket untuk masuk ke Gyeongbokgung Palace. Jadi tiket dia ni 3,000 won seorang. Boleh pergi beratur sini lah. Kita dah dapat tiket Gyeongbokgung Palace. Jom kita masuk. Ya mama. Yang mama tu princess, puteri. Ni ya Chona. Chona tu putera. Tuanku. Kalau korang masuk pakai hanbok free. Jadi kita orang tak pakai hanbok. Jadi kita pakai 5%. Ya, 5. Jadi inilah istana lama zaman Joseon, Gyeongbokgung Palace. Di hadapan saya sekarang berdirinya salah satu simbol paling penting dalam sejarah Korea, iaitu Gyeongbokgung Palace. Gyeongbokgung Palace ni dibina pada tahun 1395. Kalau korang nak tahu, ni adalah istana dinasti Joseon. Dinasti yang mana memerintah selama lebih 500 tahun di Korea. Hari ini Chona sudah selamat pulang ke istana. Nama Gyeongbokgung membawa maksud istana yang diberkati dengan kebahagiaan yang besar. Istana ni pernah musnah beberapa kali sebelum ni sebab peperangan dan penjajahan, terutama semasa pencerobohan Jepun pada abad ke-16. Namun hari ini, apa yang kita lihat adalah hasil pemulihan besar-besaran yang dilakukan untuk mengembalikan keagungan asal istana Gyeongbokgung Palace. Kita nak bagi panas badan sikit. Masuk dalam kafe. Sejuk Tangan kita dah beku ni ambil gambar. Jom lepak-lepak. Di belakang istana terdapat Gunung Bugaksan, manakala di hadapan terbentang kawasan bandar Seoul yang sangat moden. Satu gabungan sejarah dan kemodenan yang sangat kontras. Bangunan utama yang paling ikonik di sini ialah Gyeongjongjeon, dewan tempat raja menjalankan urusan negara dan menerima pegawai pelantikan lantainya. Sejuk sangat. Kita jogging bagi panas. Jom, kita pergi Puchang Hanok Village. Tak dengar Gaza. Mamak dah ada Korea. Kita jogging. Untuk mendapatkan apa? Dari Gyeongbokgung Palace kita orang jalan kaki je ke Puchang Hanok Village sebab jarak dia tak adalah terlalu jauh sangat. Tapi kalau korang bawa orang tua, better korang boleh naik bas lah untuk ke Puchang Hanok Village. Jadi kita orang ni semuanya mampu jalan, so kita orang santai-santai sambil cari kafe di Korea. Kita healing-healing, layan suasana di Korea. Jom kita cari kafe mana yang kita nak breakfast pagi ni. Kita berhenti minum Radio M. Wow. Nanti pastry dia best macam best. Oh, cantiknya. Pink butter nama kedai ni. Ni kita tengah makan croissant. Pineapple. Tu mocha. Korean pie. Oh, dah. Ni apa ni? Apa ni mocha kan? Mocha pie. Ini macam roti boy. Macam roti boy.
Okay, kita dah siap makan dekat kedai Pink Butter. The selection of pastries. Macam-macam ada Sedap. Sedap. Chocolate drinks. Hot chocolate is nice. Place is cozy. Yeah. The toilet also clean. Toilet is clean. Yeah. This is the owner of Pink Butter. YouTube. YouTube. Yeah. Okay. So if you drop by to Korea, please Yeah. spend some time. Please come here. Pink Butter. Just near the Folk Museum. Let's go to Bucheon Hanap Village. Satu lapis dia tak cukup untuk kita dapat Ni stokin-stokin comel. Ni. Warmer ni. Ni warmer dah. Pakai kat sini. Betul. Ni warmer ni. Okay. Hot pack. Besar lagi kedai dia dalam ni. Oh, best ini ada heater ni. Ni kedai dia. Ni dekat Bucheon Hanap Village. Jadi korang masuk je depan tu, kedai dia terus. Yang pertama. Macam-macam ada. Kitchen ada kat dalam. Hari ni sejuk sangat. Ni kita beli hot pack. Cara pakai dia macam ni. Goncang-goncang-goncang. Nanti dia panas. Ni penting. Musim sejuk kena ada ni. Tengok ni perkampungan Bucheon Hanap Village. Tengok perkampungan dia pun canggih dah. Ada pintu password ni. Tengok sikit kat Navozing. Apa duduk macam tu? Dah. Bagi nampak ni. Elok. Jadi. Bucheon Hanap Village ni bukanlah satu muzium, tapi kawasan ni orang masih tinggal sampai hari ni. Jadi semua rumah-rumah yang ada kat sini masih ada owner dan masih ada penghuni. Sebab tu kalau kita datang sini, ada penjaga dia minta kita senyap, tak boleh nak bising-bising dekat kawasan ni. Perkampungan ni wujud zaman dinasti Joseon lagi. Nama Bucheon maksudnya ringkas je, iaitu kampung di bahagian utara, iaitu di utara dua istana besar di Korea, Gyeongbokgung dan juga Changdeokgung. Ni kereta elektrik Korea. Nostalgia. Itobi. Benda paling spoil sekali time travel. Kalau sakit perut, memang tak tahan. Tengah cari toilet. Okey, aku dah cukup dah tandas. Korang tengok tandas dia agak bersih dan juga luas. Boleh kata tandas-tandas dekat Korea ni agak luas juga lah dan selesa. Jadi kalau nak tukar lampu anak pun ada dah tempat sini. Lega. Alhamdulillah. Jadi kalau korang pergi Bucheon Hanap Village, toilet dia belah sini. Dekat Bucheon Bingkwan Cafe. Let's go. Next destination. Kalau korang nak shopping, ni dekat Myeongdong ada underground punya kedai. Macam-macam ada. Ni stocking, baju-baju.
Ni kedai 10,000 won skirt ni. Banyak lagi sampai sana tu kedai. Sekarang kita dekat kedai Converse. Dan kan nak beli kasut. Ni Color lain ke? Color lain, color mana color? Ada color. color tengah tu Syamil. Color tu color, tapi color yang Tapi cerah sikit. tapi tapak putih pun cantik juga. Ha. Coklat Tak, tu. dia style, dia style. Caramel tu. Ha. Tapak putih tu. Ha. Caramel. Ni cantik. Ni korang boleh custom macam-macam. Ni kedai Converse dekat tepi hotel. Ni hotel kita ni. Sekarang kita dekat Nok Sapyeong. Kita nak pergi dekat Itaewon Class punya bridge. Jadi siapa tengok cerita drama Korea Itaewon Class, sekarang kita nak pergi dekat dia punya bridge tu. Cantik Kalau korang pergi dekat Nok Sapyeong, nak pergi dekat bridge tu, korang kena exit nombor 3. Exit nombor 3, lepas tu jalan sikit, jumpa terus bridge. Sekejap lagi kita tengok. Ada cermin. Tu bridge. Keluar exit, minta jalan. Tu dia punya bridge. 위에서 어떤데? ini 여기 sini. Boleh tak? Ni tengah. Settle Itaewon Class Bridge. Tempat ni dekat je, dekat dengan Itaewon Masjid tu. Jadi dia satu stesen je untuk ke Itaewon. Jom. 지금 봉화산에 열차가 들어오고 있습니다. The train for 봉화산 is approaching. 국민교육기업 대표님이 AI 생태계를 만들어갑니다. AI 시대에도 한점의 교육식, 내일은 dalam video. 승강장과 열차 사이가 열리고 내부 타실 때 조심하시기 바랍니다. Kita dah sampai Itaewon. Ni banyak kedai-kedai Arab. Taiwan. Dekat sini banyak kedai-kedai halal, mostly Arab kan. So sekarang kita menuju ke masjid. Lagi tengok masjid lah. Masjid Seoul Central Mosque. Kak Noh dah semangat. Kak Zal dalam kesejukan. Mandek. 20,000.
20,000. Very cool. Oh, banyak kertas ni. Boleh. Okay, kita dah sampai Masjid Itaewon. Alhamdulillah. Ni dia baru construction. Last year kita datang, tempat ni tutup lagi. Wow, cantiknya. Ni baru this year siap ni. Last year datang tak ada lagi ni. Subhanallah, cantiknya. Kalau korang nak pergi ke toilet ya, ambil wuduk ke, korang boleh ke sini. Inilah restroom. Perempuan belah sana, lelaki sini. Nak lepak makan ke boleh masuk dalam. Ni apa? Sedekah. Bukan sedekah, dia panggil apa? Donation. Sumbangan. Sumbangan. Ni Malaysia pun ada turut serta ni. Ada Indonesia. Mana lagi? King Saudi, Republic Korea, Community, Private. Tapi banyak private lah. Private banyak bagi donation dekat sini. Kita orang sejuk ni. Main masuk dekat building ni bagi tahan sikit sambil pegang HP. Berapa suhu sekarang? Sejuk. Bye. Jumpa lagi masjid. Masa on the way turun daripada masjid tadi, aku jumpa satu lagi tempat dalam cerita Itaewon Class. Sebenarnya tempat ni bukanlah dalam plan. Masa jalan-jalan turun dari masjid tadi, kita nampak macam familiar tempat ni. Ni adalah shooting spot dekat dalam movie Itaewon Class jugalah. Pakai kereta dengan cara macam. Comel street ni tak? Tengok lawa hotel. Malam ni kita nak pergi makan dekat Itaewon. Korang boleh try kedai ni, Korean Halal Restaurant. Ni ya? Jom. Sejuk. Ni best menu. Annyeong. Berkabut kamera. Seats. Ni kedai Malaysia eh? Tak. Oh, student kat sini? Oh, okay. Baru sampai. Grup. Ni kita makan. Ada apa tadi?
Pakai screen ya order. Dia tteokbokki tak ke cheese tteokbokki. Mana cheese? Ni. Ni ayam goreng. Ni apa Kim? Tak tahu. Tak tahu. Chef Ciong. Chef Ciong. Tak tahu dah apa. Cheese tteokbokki. Cheese tteokbokki. Yang lain belum sampai. Bulgogi tak sini. Ni apa? Puyuh. Tangan. Belajar sini, duduk sini, kerja sini. Belajar. Jom kita try. Bulgogi. Jangan ayam try dulu. Ayam. Dia nak ni fish. Kalau ni ayam. Tapi Habis ambil ni. Habis ambil daging spicy. Bismillah. Daging dia sedap. Mana? Dia ada puyuh. Boleh ambil ya? Ayam. Tak lagi Korea. Kita try ayam kanpun chicken. Ini chicken ni. Ayam sweet sour Apa ni bukan sweet sour ke? Ya, apa? Dia macam ayam Korea yang ada sos. Ayam ni try. Tam yam ni tu. Dia bukan rasa sweet sour sangat kan? Cuba try. Ingat tak? Tak, tapi dia bukan rasa sweet sour kan? Dia rasa macam pedas-pedas sikit. Ada sedap. Macam ayam Korea ni. Boleh try. Kita try japchae. Glass noodle. Alhamdulillah, kenyang makan. Recommended, boleh datang sini. Bye. Okay, bye-bye. Ni decoration Christmas dekat Taiwan. The track. Situ ada Taiwan punya macam signboard. Malam ni kita keluar lagi Myeongdong. Kita nak cari kedai nak ngopi-ngopi. Ini mesti mak ni. Oh ni ABC Mart. Ada kasut. Itu pergi hotel ni. Dekat sangat. Hotel kita orang belakang tu. Pusing kiri. Terus sampai. Cantik lah. Cantik-cantik taxi lah. Kia. Ni Hyundai. Cantik eh. Jom kita pergi kopi. Kedai ni To some place. Ni dia tutup pukul 11 ni.
Okey, okey, okey. Tu lah. Cantik eh. Comel design dia apa? Comel design dia. Ai. Strawberry chocolate. This tak ya? Macam best lah. Strawberry chocolate latte. Ni coffee and drinks. Okay. Ya, ai dia. Ice. Strawberry chocolate latte. Ice, very ice eh. Malam ni kita ngopi-ngopi. Ni strawberry chocolate latte. Strawberry chocolate latte. Ni ice cream apa? Ice cream coklat. Dia dengan macam wafer kan? Macam wafer. Wafer coklat. Kita try. Ni kafe ni dekat Myeongdong. Jadi kalau korang nak datang lepak-lepak, betul-betul tepi cermin macam ni. Nampak dia ramai orang. Tengok sikit. Wow, dah. Try apa? Malu. Tes. Bismillah. Sedap. Jadi. Boleh tak? Coklat dia sedap lah. Sama ke macam dengan coklat aiskrim biasa? Lebih kurang? Naik sikit. Oh, sebab dia ada kulit. Dia punya kulit tu lain. Jom kita try. Air dia. Kacau. Bismillah. Sedap ke? Korang kena try. Ni kedai dia. Itu some place. Ni kita take away 2 gelas. Okay, coffee dia best. So kalau nak datang boleh datang sini. Malam-malam ke lepak. Jom kita balik lepak rumah pula, balik tidur. Esok kita nak pergi jalan ke Pyeongchang. Get ready. Bye bye. Good night.